KJ kembali ke UMNO, soon maybe. Hos radio terkenal Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang dahulunya Menteri dan Ahli Politik UMNO kini dijangka menyertai kembali parti UMNO. Ini semua sebelum hujung bulan November menurut laporan yang keluar dalam media tradisi UMNO Berita Harian semalam 30 Oktober 2025. Semua media lain terus mengikut laporan ini. Berita Harian seakan suara rasmi UMNO. 2 hari lepas, Khairi mengupload gambarnya bersalaman bersama bekas ketuanya dalam parti Zahid Hamidi di majlis perkahwinan keluarga pengerusi UMNO Perlis. Dulu, Khairi bertembung dengan Zahid untuk jawatan Presiden Parti. Pada tahun 2023, Khairi dipecat oleh Zahid. Mungkin selepas 2 tahun dah lalu, mereka dah jadi kawan balik. Ada yang over menjangka bukan sahaja Khairi akan kembali ke UMNO, tapi terus berjawatan elit. Cerita ni macam ni. Tahun ini, Tengku Zafrul, Tengku Aziz keluar dari UMNO dan join PKR. Tempoh senatornya tamat bulan 12, bulan lagi 6 minggu. Dan Zafrul akan turun dari jawatan menteri. UMNO yang beri jawatan senator kepada Zafrul dan UMNO yang namakan dia sebagai calon mereka kepada Kabinet Perpaduan bawah Anwar Ibrahim. So, kira UMNO nak kembali posisi itu, jawatan tersebut. Sebelum Disember bermula, Khairi mungkin kembali pakai uniform UMNO. Dan pada awal Disember, Khairi dinamakan sebagai seorang senator dan terus push dia untuk menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa, Menteri MITI. Kerja Menteri MITI memerlukan seseorang yang speaking, yang western, yang boleh deal dengan bankers, dengan CEO. UMNO bukan berlambat dengan orang-orang macam itu. Bukan macam mereka boleh minta Akmal Saleh ataupun Bendahari UMNO, pemuda UMNO untuk cakap orang putih. Sekiranya ini berlaku, penggantungan sidekick KJ, Syahril Hamdan yang juga digantung sejak 2023 juga akan ditarik balik. Syahril host bersama Khairi Jamaluddin dalam show Keluar Sekejap, podcast mereka yang telah berjalan selama 2 tahun. Tetapi juga berita buruk untuk pengikut podcast Keluar Sekejap. Sekiranya KJ kembali ke UMNO, pasti dia akan berhenti menjadi host podcast ataupun radio dan terus akan menjadi menteri kalau kita dengar semua percakapan kat online. Good luck KJ.